Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast Jago Sekolah Saya. Pada hari ini, saya berpeluang menemui seorang pelajar yang mengharumkan nama sekolah melalui pelbagai pencapaian. Mari kita dengarkan perkongsian beliau. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Boleh perkenalkan diri anda kepada para pendengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Tuan Muhammad Haziq bin Tuan Razali. Dari kelas 5 bakti yang merupakan pelajar di sekolah kebangsaan sebelah menengah kebangsaan Bukit Sawa. Baiklah Haziq, apakah perasaan anda apabila dipilih sebagai jago sekolah? Saya berasa sangat syukur dan gembira. Pada masa yang sama, saya menganggap pengiktirafan ini sebagai satu tanggungjawab yang terus memberikan yang terbaik. Baiklah, apakah pencapaian yang paling membanggakan setakat ini? Bagi saya, pencapaian paling membanggakan untuk saya setakat ini adalah berjaya merayakan diri ke kejohanan MSSM pada tahun bowling pada tahun lepas. Kerana kejayaan itu memerlukan banyak usaha, latihan dan pengorbanan. Baik. Ramai yang melihat kejayaan tetapi tidak ramai yang mengetahui cabaran di sebaliknya. Apakah cabaran terbesar yang pernah anda hadapi? Cabaran terbesar saya ialah untuk sukar untuk kekal konsisten dalam setiap kejohanan yang saya sertai. Namun saya cuba untuk mengatasinya dengan sentiasa berusaha, berdisiplin dan tidak mudah putus asa. Oh my God! Wow! Baiklah Haziq, jika anda boleh memberi satu nasihat kepada diri anda yang dahulu, apakah nasihat itu? Saya akan berkata kepada diri saya supaya lebih yakin dan jangan takut untuk mencuba perkara baru kerana setiap pengalaman memberi peluang untuk belajar. Baiklah, Haziq, bolehkah saya tahu siapakah individu yang menjadi inspirasi anda sampai sekarang? Inspirasi saya ialah coach saya sendiri iaitu coach Ali Syafi'i dan coach Ismizul kerana beliau sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada saya untuk mencapai kejayaan. Baiklah, pada pendapat anda, apakah maksud sebenar seorang jago? Bagi saya, jago bukanlah seorang yang sentiasa menang, tetapi seorang yang tidak pernah berhenti berusaha walaupun menghadapi kegagalan. Baiklah, bolehkah saya tahu apa pula secret weapon anda untuk kekal konsisten dalam mencapai kejayaan? Saya sentiasa menetapkan matlamat yang jelas, mengurus masa dengan baik dan mengingatkan diri tentang sebab saya bermula. Baiklah, apakah nasihat anda kepada murid-murid yang ingin berjaya seperti anda? Jangan mudah putus asa, teruskan berusaha, berani mencuba dan sentiasa percaya kepada kemampuan diri sendiri. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, apakah impian atau sasaran Haziq pada masa hadapan? Saya berharap saya dapat mencapai kemenangan dalam kejohanan MSST yang akan berlangsung dekat dalam masa yang terdekat dan berjaya mewakili Terengganu dalam kejohanan MSSM 2026 dan insya-Allah saya berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya untuk untuk mewakili Terengganu dalam kejohanan SUKMA pada tahun 2028. Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang sangat inspiratif. Jelaslah bahawa kejayaan bukan datang dengan mudah tetapi memerlukan usaha, disiplin dan semangat yang tinggi. Kata orang, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya. Semoga perkongsian hari ini menjadi inspirasi kepada semua pendengar untuk terus mengejar impian masing-masing. Saya, Nurul Alisha Maisara mengucapkan terima kasih kerana bersama kami dalam podcast Jago Sekolah Saya. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.